Suasana di IOI Grand Exhibition and Convention Centre Putrajaya dibanjiri ribuan pengunjung yang terdiri daripada pelajar dan ibu bapa sempena Star Education Fair 2026 yang berlangsung pada 16 dan 17 Mei. Pameran pendidikan yang kini memasuki tahun ke-39 penganjurannya oleh Star Media Group terus berfungsi sebagai pusat senti bagi mereka yang mencari peluang melanjutkan pengajian di peringkat tinggi. Menariknya, edisi kali ini memberikan tumpuan khusus kepada program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET selari dengan trend permintaan industri semasa. Star Education Fair, objektif utama dia ialah untuk mengikuti semua institusi di universiti, colleges, TVET, program TVET yang skills ya, di dalam Malaysia dan di luar negara di satu tempat. Maksudnya one stop center. Terutama sekali tengah trend skill kemahiran, jadi memang itu yang kita tengah target sekarang ni. Kita lebih fokus pada kemahiran TVET. Dan juga Star Education Fair telah dalam industri ini selama 39 tahun. Ini tahun yang ke-39. Bagi para pengunjung, pameran ini bukan sekadar medan mencari universiti, malah menjadi platform untuk membandingkan pelbagai bidang pengajian serta bantuan kewangan seperti beasiswa dan pinjaman pendidikan. Kehadiran institusi antarabangsa turut memberi nilai tambah bagi mereka yang merancang untuk menimba pengalaman di luar negara. Saya nak tengok ada dua tempat, UOC which is University of Cyberjaya dengan UiTM, sebab ada plan macam nak sambung part-time degree. Tapi bermasa ni untuk UiTM memang dah confirm lah course apa yang nak, which is business in management lah. Lepas tu teknologi management. Tapi untuk UOC nak tengok dulu apa yang ada, sebab kadang-kadang apa yang dekat website dengan dekat event kan dia ada berbeza sikit kan. Tu yang nak dua tempat tu lah. Saya nak cari maklumat pasal education anak saya yang macam TVET ni kita tak tahu kan, walaupun anak kecil tapi nak cari maklumat je lah. Target macam kanak-kanak punya course development macam tu lah. Saya pun baru lepas SPM, saya pernah tengoklah mana peluang untuk saya sambung belajar. Saya rasa yang mana saya tengok ni dari ITM lah, sebab dia bagi banyak peluang untuk saya nak sambung belajar. Sebab saya dapat menyambung sambung belajar ke mana institusi yang lagi bagus lepas saya dah habis belajar di sana. Pihak pengajur turut memperkenalkan inisiatif baharu seperti studio podcast bagi membolehkan para pepamer menonjolkan keunikan program masing-masing kepada masyarakat secara lebih interaktif. Dengan pelbagai peluang pendidikan dan konsultasi yang ditawarkan, Star Education Fair 2026 bukan sahaja membantu pelajar menentukan hala tuju akademik, malah menjadi platform penting dalam membina masa depan pendidikan yang lebih jelas dan terancang. Saya Adana Nur Rahim melaporkan untuk Nadi Bangi.